Salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam slot kali ini. Jom pantas bergerak. Masa tidak menunggu kita. Kita kejar, kita dapat, kita cepat, hasilnya berkat. Kejayaan sedang melambai-lambai, sedang menanti kita tu. Tak kejar, kita ketinggalan. Ayuh. Apakah penyebab yang membawa kepada dilema ini? Pertama, ia disebabkan oleh leka dengan gadget. Masa digunakan untuk game, chatting dan sebagainya. Dibolehkan jika sedikit, sekadar untuk hiburan. Tetapi, jika berlebihan, ia akan mencuri banyak masa yang sepatutnya diperuntukkan untuk belajar. Masa akan banyak terbazir. Cara mengatasinya, tingkatkan disiplin diri anda, tanamkan azam yang kuat, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan yang merugikan daripada rakan-rakan. Akibatnya, boleh meruntuhkan masa depan anda. Susah senang di masa hadapan anda sendiri yang akan tanggung, bukannya kawan. Okey? Perkara kedua yang menjadi dilema ialah banyak tidur. Apabila tidak perlu pergi ke sekolah untuk belajar seperti biasa, ramai yang tidur lewat dan bangun lewat. Tidur lewat yang disebabkan menonton televisyen atau melayan game di gadget. Akibatnya, anda akan memperolehi masa tidur yang tidak berkualiti dan kelihatan lesu serta tidak cergas di siang hari. Ini akan mengganggu fokus anda terhadap pelajaran online di siang hari. Tugasan yang diberi oleh guru tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Anda akan membazirkan banyak waktu. Masa sebenarnya tidak akan berpatah balik. Bagaimana untuk mengatasinya? Amalkan gaya tidur yang sihat. Sebaiknya pada pukul 10 malam, anda sudah tidur. Kerana pada waktu ini, mental dan fizikal sudah mencapai tahap yang terlalu penat. Jika diteruskan mengulang kaji, kesannya tidaklah memberangsangkan. Lebih baik bangun di awal pagi, contohnya pada pukul 2 pagi. Kerana pada waktu ini suasana tenang, tanpa gangguan dan kebisingan. Anda akan dapat menelaah dan mengingati maklumat serta isi penting pelajaran dengan baik. Pada waktu ini, otak anda telah bersedia kerana sudah pun mendapatkan masa rehat yang cukup. Perkara ketiga yang membawa kepada dilema ialah cara pembelajaran yang sudah berubah. Jika sesi pembelajaran sebelum ini secara bersemuka, tetapi kini pembelajaran adalah secara atas talian melalui pertemuan di Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Tidak dinafikan, ada juga yang tidak dapat mengikuti kelas online kerana tiada kemudahan. Tetapi, bagi mereka yang tidak mempunyai kemudahan pun, ada juga yang tidak dapat memberikan fokus yang baik semasa kelas dijalankan. Kemungkinan masih mengantuk dan tidak cukup rehat. Ada yang bertanggapan belajar secara bersemuka itu lebih memuaskan hati. Bagaimanapun, situasi PKP masa kini tidak mengizinkan kerana kesihatan anda lebih penting. Ini tidak bermakna kejayaan tidak boleh dicapai. Ingat, usaha tangga kejayaan dan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pokok pangkalnya di hati. Jika ada niat mahu belajar, walaupun di mana jua, ia akan menjadi mudah. Bagaimana untuk mengatasinya? Oleh itu, pastikan anda telah membuat persediaan awal agar menepati waktu kelas online seperti yang telah dijadualkan. Jangan bertangguh untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Anda seharusnya dapat menyegerakan
dan menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru dengan baik. Gunakan kesempatan ini untuk menyoal bagi perkara yang tidak difahami. Jika dibiarkan begitu sahaja, anda akan rugi. Kerja yang bertangguh akan membuatkan hati tidak tenteram dan boleh menurunkan motivasi dan keseronokan untuk belajar. Akhir sekali, makan dan makan tanpa senaman. Badan cergas, otak cerdas. Makan dan makan tanpa exercise membuatkan badan dan otak tidak segar. Akibatnya, anda tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap topik yang disampaikan oleh guru. Bagaimana untuk mengatasinya? Anda masih boleh bersenam di dalam dan di sekitar rumah anda. Juga boleh membantu ibu bapa membersihkan sekitar rumah, menyidai pakaian dan berbagai lagi. PKP bukan bermakna anda hanya tidur, bangun, makan dan belajar sahaja. Pupuk dengan kemahiran lain juga yang berguna di masa depan anda nanti. Apa yang harus anda lakukan sekarang sebelum menjelangnya peperiksaan bagi murid SPM pada tahun 2021? Tenangkan hati, lapangkan minda. Anda masih berbaki masa. InsyaAllah jika anda pergunakan masa yang berbaki ini dengan baik dan efisien, pasti kejayaan akan menjadi milik anda. Oleh yang demikian, apa tunggu lagi? Jom bakar semangat anda. Apa yang harus anda lakukan ialah: pertama, aturkan dan ubah suaikan tempat belajar anda supaya dapat suasana baru yang selesa untuk anda belajar. Anda akan dapat mood baru. Kedua, bersihkan diri di awal pagi dan berpakaian kemas untuk bersedia meskipun ke kelas online yang tidak memerlukan anda keluar rumah. Ketiga, makan makanan yang seimbang supaya memperolehi kesihatan yang baik dan fikiran yang cerdas. Keempat, jangan tinggal solat. Dengan fizikal dan jiwa yang bersih, anda akan merasa tenang dan akan mudah mengulang kaji. Kelima, ingat jasa kedua ibu bapa yang telah mendidik dan membesarkan anda. Akan sampai masa anda kena berdiri di atas kaki sendiri. Tidak selama-lamanya ibu dan bapa kekal bersama dan sentiasa ada untuk menjaga anda. Sampai suatu masa kelak, anda yang perlu menjaga mereka. Jadilah insan yang cermelang di dunia dan juga akhirat. Keenam, amalkan tutur kata dan perangai yang baik dengan ibu bapa dan guru agar usaha akan mudah mendapatkan keberkatan. Ketujuh, bayangkan selepas pertengahan tahun hadapan, anda berjaya mendaftarkan diri di pusat pengajian tinggi impian anda. Anda akan mendapat kawan baru, tempat baru dan corak pembelajaran yang baru. Dan pada waktu ini, anda sebenarnya telah berjaya menempah tiket menuju untuk mencapai ke jalan kegemilangan di masa hadapan anda. Akhirnya, anda adalah pemimpin masa hadapan. Anda adalah harapan keluarga, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.